Macam mana nak jadi dealer public gold? Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Nama saya Dr. Fatin Munirah, seorang dealer AT public gold dari tahun 2020 sampailah sekarang 2026. Tuan-puan, pada tahun 2020 saya cuma student PhD saja dan hanya ingin tukarkan tabungan saya kepada bentuk emas kerana saya ada masalah simpanan duit bocor di tabung haji. Dulu target nak ada 30,000 di tabung haji, tapi disebabkan simpan keluar, simpan terbelanja, maka alhamdulillah bila saya tukarkan strategi saya kepada bentuk emas, daripada sekeping emas sampailah beratus keping gram emas saya sebab dengan adanya ilmu. Bagi yang belum kenal dengan Public Gold, tuan-puan, Public Gold adalah syarikat jual beli emas dan juga perak yang terbesar di Malaysia sejak tahun 2008 lagi. Tapi kami bukan sahaja jual emas, tuan-puan, tapi kami membimbing masyarakat dekat luar sana untuk buat bisnes bersama Public Gold. Tuan-puan, saya merupakan grup paling besar dekat Public Gold, iaitu G100 Network yang bermentorkan dengan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Di dalam grup kami, tuan-puan, ada pelbagai profession. Doktor perubatan, ada tentera, ada manager, ada CEO, ada student, ada suri rumah dan ramai lagi. Maka tuan-puan, bagi siapa hari ini ingin explore tentang bisnes Public Gold semasa tuan-puan ada kerja hakiki hari ini, ini masa yang terbaik, tuan-puan. Kerana pesan mentor emas saya, buatlah bisnes ketika kita tak perlukan bisnes. Bagi yang berminat nak jadi dealer Public Gold, pertama sekali dalam G100 Network tahun 2026, saya sangat recommend untuk tuan-puan join training dahulu, iaitu PLT, Public Gold Leadership Training, pada hari Sabtu minggu pertama 8.30 pagi hingga pukul 5.30 petang atas talian saja, tuan-puan. Dan juga New Dealer Orientation berlangsungnya pada hari Sabtu kedua 8.30 pagi hingga 1 petang pun atas talian saja, tuan-puan. Mungkin tuan-puan boleh pergi tengok dulu, explore dulu adakah bisnes ni sesuai untuk tuan-puan ataupun tidak. Selepas tu, tuan-puan kena lulus assessment sampai berjaya. Kalau gagal tak ada masalah, ulang lagi sampai tuan-puan lulus. Yang ketiga, tuan-puan kena grab promosi dealership sekitar 20,000 ke 37,000, bergantung kepada kategori yang tuan-puan nak. Ada dua kategori sebagai dealer Public Gold yang tuan-puan boleh grab. Pertama sekali, normal dealer 1% sahaja insentif, dan juga priority dealer 1.5% insentif. Kalau tuan-puan tanya saya sangat asyorkan kalau tuan-puan berbajet besar, maka tuan-puan boleh ambil priority dealer terus kerana tuan-puan akan untung 50% daripada normal dealer tadi. Sebagai contoh, penyimpan emas tuan-puan beli RM100, tuan-puan akan dapat RM1.50. Berbanding dengan normal dealer tadi, hanya 1% saja, iaitu RM1. Buat kerjasama, tapi tuan-puan untung 50%. Dan cara terakhir, tuan-puan kena beli well card 0.5 gram yang ada 0.5 gram emas dan juga RM200 voucher berserta nama tuan-puan sebagai authorized dealer di Public Gold. Kenapa ada 4 syarat yang disediakan di G100, tuan-puan? Kerana kami ingin lahirkan dealer-dealer Public Gold yang bertanggungjawab dan juga amanah bagi membimbing masyarakat dekat luar sana simpan emas dengan ilmu dan juga kaya dengan emas yang mereka simpan. Kenapa adanya training, tuan-puan? Kita tak nak tuan-puan recruit penyimpan